macam ni. Aku sekarang dah aman, tenang duduk dalam syurga. Seperti semalam lepas kuliah saya, ada seorang nenek lah kot datang, Ustazah, makcik dah kematian suami, baru 3 tahun. Lama dah Ustazah tapi tak pernah mimpi. Tiba-tiba baru ni makcik mimpi, dia kata tak payah susah hati tentang saya dah duduk dekat Lauh Mahfuz, dia kata. Apa maksudnya tu Ustazah? Duduk dekat Lauh Mahfuz? Duduk kat syurga ke duduk kat Lauh Mahfuz, cik? Tak, saya ingat dia sebut tu dengan bibir dia ni Ustazah, pakai jubah putih, dia duduk dekat Lauh Mahfuz. Saya kata apa pun bila namanya mimpi, kita bukan para rasul. Dan cerita tentang Lauh Mahfuz ni cerita takdir kita yang tertulis di situ. Macam mana pula kita nak sebutkan dekat Lauh Mahfuz tu ada tak gambar dia memang dah duduk dalam syurga. Saya yang jahil, saya tak mampu mentafsir mimpi ni, cik. Cukuplah kata bila kita didatangi mimpi-mimpi macam tu, ya Allah, moga-moga petanda baik, dia sebut nama yang baik, tempat yang baik, kan gambaran yang kita selalu pelajari, apa yang telah tertulis dinukilkan oleh Allah di Lauh Mahfuz, kita tak boleh kata no sebab Allah berkehendak ke atasnya kepada kita. Maka itulah yang terbaik yang Allah telah tetapkan. Jadi kalau dia datang dalam kebaikan, kita terus bangkit dengan doa, ampunkan dia ya Allah, tempatkanlah arwah suamiku di tempat yang baik wahai Allah. Itu je kemampuan kita. Tapi kalau dia datang dalam gambaran yang compang-camping, berjalan tempang, datang ke kita, cerita pula tentang neraka, dibakar, kita mimpi je. Tapi dah mengganggu seharian hidup kita. Mak tak sedar hatilah, mak mimpi ayah kamu sekian-sekian. Terus muhasabah, lama dah ke aku tak suruh anak-anak hadiahkan doa? Lama dah ke aku tak bersedekah atas nama dia? Kita balik pada diri kita sebab bukan urusan kita untuk cari yang mati meninggalkan kita lama tu sekarang ni dekat mana. Kita hanya cuma ada doa, ibu-ibu dirahmati Allah. Jadi terus bersangka baik dengan Allah. Jangan pernah kita ditipu oleh mimpi yang manusia biasa macam kita ni belum ada sahih mengatakan inilah mimpi yang benar. Kau kan ustazah, mimpi ustazah ni semua betul je lah. Jangan perasan macam tu. Kau kan ketua muslimat masjid, takkanlah ketua muslimat mimpinya tak betul ke? Tak. Kecuali mimpi para rasul sahaja. Betul lah muslimat? Jadi cik, cukuplah doakan yang baik-baik untuk arwah. Faham? Faham ustazah? Jadi muslimat dirahmati Allah, tak pernah ada orang mati datang bertemu dengan kita. Sakitnya barzakh, tolonglah jadi anak yang taat. Saya ni sebab derhaka pada mak ayah dulu. Di alam kubur lagi saya sedang dipukul, dipalu. Sangat menyakitkan. Berbuatlah kebaikan, saya berdiri di mahsyar Allah dalam kegelapan sempit. Takutnya saya tersungkur jatuh ke dalam lembah api neraka. Gagal saya ketika melalui titian sirat. Tu semua bukan orang mati ceritakan pada kita. Tapi Quran punya cerita. Hadis punya cerita. Sebab itu muslimat, saya suka untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita biasa dengar pun, tetapi terkadang kita hanya mengaji, tidak mengkaji. Semoga datanglah rasa bila kita cerita amalan terbaik menuju syurga ni. Kenapa nak buat amalan terbaik? Sebab nak masuk syurga. Pasal apa nak masuk syurga sangat-sangat? Kita mak-mak selalu kata jangan tak solat, jangan tak tutup aurat. Nanti macam mana nak masuk syurga? Anak pun tak ada rasa kesan di jiwa. Sikit-sikit syurga, sikit-sikit syurga, sikit-sikit neraka. Itu je lah. Tapi kita tak pernah bercerita dengan jiwa kepada mereka. Jom kita faham Quran. Surah Az-Zukhruf ayat 70 hingga 73. Surah Az-Zukhruf ayat 70 hingga 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Sadaqallahul azim. Masuklah kamu ke dalam syurga. Udkhulul jannah. Faham saja perkataan jannah dalam Quran. Ini je yang kita tahunya pun daripada 3 ayat kita baca tadi.
udkhulul jannah. Ni aku faham ni. Cerita tentang apa? Syurga. Cukuplah lalu lintas di kepala kita, lalu di hati kita, ya Allah cerita tentang syurga. Masukkan aku bersama keluargaku ke dalamnya wahai Allah. Aku tahu bukan mudah nak masuk ke dalam syurga ni ya Allah. Perlu mahar modal yang begitu besar. Kalaulah ujian yang sedang aku lalui hari ini ya Allah menjamin kemasukan aku ke dalam syurga, anugerahkan aku redha atas ujian ini ya Allah. Hentikan keluh kesah pada lisan aku ya Allah. Lisan duk mengaji ni, tapi sebab kita jahil tak faham keseluruhan maksud, cukup hati kita berdoa. Ni cerita tentang syurga, masukkan aku ke dalamnya ya Allah. Lalu macam mana nak masuk dalam syurga tu? Terkenang segala ujian, hantaran Allah yang kita tak pernah berdoa minta begitu, tapi Allah bagi begitu. Kita tak pernah minta dibeginikan, tapi Allah yang bagi jadi begini. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Kalau kita faham konsep ni, masuklah ke dalam syurga dan gembiralah kamu bersama pasanganmu. Jadi faham, si ahli syurga confirm dapat pasangan. Walau kita di dunia ini disakiti oleh pasangan, rasa ciri-ciri ahli syurga tak ada pada pasangan, bukan bermakna kita yakin kita syurga sangat. Tapi ya Allah, suami aku seorang yang tak solat, macam mana dia nak syurga ya Allah, sedangkan aku yang solat dia pun belum tentu syurga. Kekal mendoakan dia, kekal minta Allah campakkan iman dan beri hidayah petunjuk kepada dia. Kekal kita kejutkan dia pagi-pagi untuk bersubuh. Kekal kita WhatsApp telefon dia, abang Zuhur kat mana? Pukul 4 dah ni bang, takkan tak Zuhur lagi, jap lagi dah asar. Dia letak telefon. Sakit hati kita. Pantang ustazah kita ingatkan pasal solat, memang boleh gaduh. Tapi selagi kita isteri dan itu pasangan kita, maka jangan jemu mengingatkan. Sebab walau dia tak bangkit untuk solat, tak berubah daripada katil untuk kebilik air, untuk berwuduk, tak bentang sejadah, kita dapat tak pahala? Muslimat dirahmati Allah, dengan doa kita yang sungguh-sungguh, kan, dengan lisan kita, tangan kita menyentuh tubuh dia bil hikmah. Tolonglah ya Allah, aku nak sangat dapat pasangan yang sembahyang, supaya anak-anak nampak depan mata ibu ayahnya pun sembahyang, hanya menyembah Engkau ya Allah, tapi dia tak buat. Jadi muslimat, mudah-mudahan kita yang buat anak-anak ke syurga Allah Subhanahu wa taala, amin. Tetapi bila kita tak jumpa dia dalam syurga, ada tak kita kecil hati tengok orang lain semua ada pasangan, aku je lah sebab laki aku duduk dalam neraka tu, aku tak ada pasangan. Bila Allah sebut dalam syurga tu kamu bersama pasanganmu, orang yang dulunya ada suami tetapi suaminya tak ada dalam syurga, Allah bagi suami baru dalam syurga. Macam ibu-ibu, sabar ke tak sabar? Kan? Sebab ada seorang muslimat hantar messenger pada saya. Saya teringin nak masuk syurga ustazah, lalu saya beramal seperti amalan ahli syurga ustazah, doakan ya amin, mudah-mudahan amin. Saya juga selalu mendoakan supaya suami saya masuk dalam syurga. Amin. Baiknya lah isteri ni. Saya katakan, baca belum habis lagi. Rupa dia kata, tapi saya selalu berdoa supaya dalam syurga tu saya tak duduk bersanding dengan suami yang itu. Saya nak tukar suami yang lain. Boleh tak ustazah? Baik. Ini sudah tamak sebelum waktunya ni. Sekian dimaklumkan. Sebab apa muslimat dirahmati Allah, kita pun confused. Baik ke tak baik orang macam ni ni? Sebab apa? Tadi dia kata dia doakan dia dan suami dia masuk syurga. Tapi dia tak nak suami yang itu dalam syurga nanti. Dia nak suami yang lain. Kan? Jadi saya kata suka hatilah Kak. Asalkan kita yakin Quran di sana nanti ada pasangan. Tak kisahlah pasangan tu siapa. Cuma adakah kita ni confirm syurga? Alamak ustazah, memanglah kita pun tak confirm syurga lagi. Tapi sekarang ni kita selalu sibuk dengan syurga nerakanya orang lain sampai kita tak sempat nak menghisap diri kita. Syurga atau neraka kita, memang itu mutlak hak Allah. Tapi cara hidup kita sekarang ini sudah menggambarkan. Kita dapat macam mana neraka yang diawalkan. Sulitnya hidup. Aku ada gaji, aku ada rumah yang besar, anak-anak depan mata, tapi kenapa tidak membahagiakan ya Allah? Khawatir itu neraka yang diawalkan. Takut nanti bila masuk ke alam baqa, neraka sungguh. Na'udzubillah min zalik. Sekarang ni hidup tak berapa kaya raya, tak berapa nampak senang. Orang pun tahu kita hidup susah, tapi jiwanya sangat tenang. Semoga inilah syurga yang diawalkan. Dia kerana sabarnya dia, muslimat dirahmati Allah. Jadi kita faham, pasti orang yang ada suami di sana nanti pun tetap ada pasangan. Jadi tak payah sibuk, yang penting tunaikan tanggungjawab kita sebagai isteri. Macam mana Kak, suami tak pernah nampak kat masjid, kat rumah sembahyang tak?
Dengan ustazah je lah Kak cerita tak sembahyang ustazah. Hari tu kan dapat pergi umrah pujuk dia. Kat sana sembahyang. Balik je umrah tak sembahyang balik dah. Nak buat macam mana? Puasa umur 73 tahun seorang makcik mengadu pada saya kan. Umur 73 tahun kat masjid selalu ada. Muslimat program gotong royong ke apa selalu ada. Tapi sebenarnya saya je yang tahu ustazah. Dia tak solat kalau kat rumah. Dia hanya solat dekat masjid. Dia tak puasa bila Ramadan tapi dia pergi buka puasa dekat masjid. Macam mana tu? Sekian dia maklumkan. Jadi kita pun kata ya Allah macam-macam manusia kita jumpa. Sabarnya seorang isteri ni. Jadi kita ni muslimat kalau kita ada jodoh ketika di dunia alhamdulillah. Tak ada jodoh pun alhamdulillah. Sebab kalau berjodoh kusangka panas hingga ke petang rupanya hujan di tengah hari kan maknanya mati dia sebagai balu, mati dia sebagai janda pun masih ada peluang untuk ada pasangan di dalam syurga. Baiknya Allah. Ada wanita yang takdir hidupnya sampai ke akhir hayat minta jodoh dengan Allah, Allah tak bagi jodoh atas dunia, betul? Tapi Allah pastikan, Allah siapkan pasangan ketika berada di dalam syurga. Jadi apa sangat yang kita nak cemburukan hidup orang lain atas dunia? Sebab itu perjalanan rezeki yang Allah aturkan untuk dia. Dan ada orang cemburu dengan kita. Payah benar jadi bini orang ni nak kena dengar cakap dia lah, nak minta izin lah apa semua. Kalau saya macam jiran sebelah ni anak dara tua tu senang. Tak payah nak minta apa-apa ustazah, bahagia je. Lepas tu tak ada dosa sebagai isteri kan ustazah. Seronok kalau orang perempuan tak ada suami. Jadi sebagai ustazah kan confuse juga kita ni kan. Bila belajar pasal isteri soleha, terus ada yang lap air mata. Kalau lah suami acik hidup balik, ustazah acik nak jadi isteri soleha. Tapi dulu masih hidup, acik lupa nak jadi soleha. Dah mati ni baru acik sedar nak jadi soleha balik. Salah ustazah kan. Kalau ada orang nak acik nak jadi isteri balik ni ustazah kan sebab nak jadi soleha. Dan muslimat dirahmati Allah sebab kita dah belajar, kita nak ubah diri kita. Maksudnya apa ibu-ibu dirahmati Allah? Ilmu ni menyedarkan kita, ilmu ni mengubah diri kita. Sekarang muslimat dirahmati Allah, kalau hidup kita yang tak berjodoh tu ada orang cemburu, tolong jalan terus sebagai orang yang mungkin difitnah. Risau juga ustazah, kita mentang-mentang tak ada suami, pergi rumah dia, dia kata kita nak ngorat laki dia pula. Padahal kita pun tak tahu dekat rumah dia tu ada suami ni waktu kerja. Mana kita nak tahu suami dia dekat rumah? Sedihlah ustazah. Muslimat, jalan terus sebab bukan kita yang nak hidup macam tu. Allah, dekat akhirat tetap aku ada pasangan ya Allah. Ini akan menggembirakan hati semua wanita-wanita beriman. Semua lelaki-lelaki pun ada yang tidak berjodoh juga kan? Tapi di dalam syurga nanti tetap ada pasangan. Subhanallah. Diedarkan piring-piring dan gelas-gelas daripada emas. Baru je belajar dalam fiqh manhaji Imam Syafi'i, Masya Allah, tentang penggunaan bekas daripada emas dan perak. Rupanya kita hidang orang dengan cawan, kak kilat ni. Kan beli kat Langkawi ke? Dan warna emas ni tak ustazah ni kak masih duduk London dulu. Ni memang betul-betul emas ustazah. Kita rasa Masya Allah Tuhan, sahabat dirahmati Allah, emas sungguh. Satu cawan pun harganya belah ribu. Memang emas sungguh. Sebenarnya dalam agama kita tak boleh pakai bekas dengan emas. Subhanallah, kita tak boleh letakkan sebagai perhiasan emas dan perak. Kerana apa? Kerana dia adalah pakaian si ahli syurga. Hari ni kita tengok jari tak ada emas, tengok gelang tak ada, tengok rantai tak ada. Tak perlu nak berduka, bersedih ibu-ibu dirahmati Allah. Sebab tu dengan ilmu, Masya Allah, lebih 20 tahun dah saya dalam dakwah ni, ada ibu-ibu yang buka rantai cabut untuk apa? Pembinaan masjid ni ustazah. Ada ibu-ibu yang letakkan gelang dalam tabung masjid. Hati-hati kena bagi tahu bendahari. Takut ada mata yang pandang, ada gelang tu. Satgi kan dia pula yang ambil kan. Ada orang bila lepas ceramah letak gelang dalam tangan ni. Kita lepas ingat ulat gonggok ke apa kan. Tak ustazah ni arwah makcik, arwah mak saya dulu amanahkan dekat saya. Jadi saya tak pakai pesen lama begini ustazah. Kan bila dengar ceramah selalu ni biar jadi kebaikan untuk mak saya di alam barzah. Ya Allah, dia pun yang mengorbankan harta itu pun dia dapat pahala yang besar. Jadi saya kata dulu-dulu jarang jumpa orang macam ni. Tapi hari ni muslimat, orang masjid bukan duk kira duit saja. Ada gelang lah dalam sampul ni. Ada rantai lah. Bila pergi kedai emas tengok-tengok. Ya Allah, sekarang ni gelang emas, rantai emas. Kadang-kadang bila kita cairkan, kita nilaikan. Subhanallah, boleh harga sampai dekat 20,000 pun ada. Kita kontak orang tu, ya Allah ustazah, kak beli hari tu 5,000 lebih je.
Kan rupa-rupanya harga emas begitu tinggi, dinilaikan Masya Allah dia dapat infak yang begitu banyak untuk pembinaan masjid dan sebagainya. Jadi tolong bijaksana dan bijak sini. Kat sini kalau tak bijak, ibu-ibu dirahmati Allah, semua kita sayang. Letak dekat dalam bank pun kena bayar upah, betul? Masya Allah, tabarakallah, kena bayar zakat, betul? Sebab kita tak pakai. Duit lagi keluar. Sedangkan itu bukan kita pakai pun, bukan jadi perhiasan kita. Peninggalan arwah tok nek mak kita dulu. Kita pakat adik-beradik, jangan lalung, sayang lalung. Jangan lalung, nanti mak marah kau jual benda ni. Maknya takkan hidup, ibu-ibu dirahmati Allah. Bincanglah dengan adik-beradik. Jangan disimpan benda yang tak boleh bawa kebaikan ke akhirat Allah. Jadi perkara ini kadang-kadang sulitnya untuk kita berperang dengan nafsu sendiri. Tapi kalau boleh membawa kita ke syurga Allah, ambil peluang ini sungguh-sungguh. InsyaAllah. Itu baru cerita tentang emas, gelang, perak semua. Belum cerita baju yang banyak-banyak sampai nak termuntah dah almari kat rumah tu. Masya Allah Tuhan. Belum lagi cerita kasut saja berderet-deret. Masya Allah. Belum lagi cerita handbagnya, Masya Allah Tuhan. Kan bila ada saudara-saudara datang, cantiknya handbag beli kat mana ni? Hari tu aku shopping kat London. Baru pakai 3 kali. Kawan tu tanya berkali-kali. Itu sebab kawan tu nak, kita sikit pun tak offer. Sekian dia maklumkan. Pakainya tidak, ibu-ibu dirahmati Allah. Bagi benda yang kita masih sayang, itu pahala yang besar di sisi Allah. Masya Allah. Tapi jangan terlampau lugu bendoi. Ibu-ibu dirahmati Allah yang rajin belajar ni. Ustazah saya tak kisah dah. Letak kat rumah pun dah macam biawak hidup kan. Saya sayang lagi ni. Sementara saya sayang ni lah nak bagi kat orang ni. Jangan cik. Itu suami cik. Sekian dia maklumkan. Kan? Kita nak bagi benda. Bukan suami kita. Subhanallah. Kan kadang-kadang lebih mengaji bahaya juga. Jadi maknanya jangan ada barang perhiasan dapur dan mangkuk kita yang daripada emas. Sebab kalau kamu pakai di atas dunia, khususnya orang lelaki, haram kamu pakai emas, kamu tidak akan merasa pakaian ini di dalam syurga. Subhanallah. Dan di dalam syurga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang oleh mata. Jujur aja ibu-ibu, kalau hari ni kita pandang keliling, cantiknya tudung dia tu. Agaknya tukuk yang semalam aku tengok kat Facebook 113,000 tudung dia. Contoh, betul kan? Muslimat dirahmati Allah. Kita nampak orang tu pakai, kita pun teringin juga. Sekian dimaklumkan. Tapi kita teringin ni layak ke? Dan memang dia lawa, tak payah pakai 113,000 pun memang dah prima donna. Kalau kita pakai 113,000 letak atas kepala, takut prima donat juga jadinya kan. Sebab memang kita macam tak layak ibu-ibu dirahmati Allah. So letakkan dalam hati kita, tak apalah aku tak dapat pakai yang macam tu kat dunia ya Allah. Semoga di akhirat di dalam syurga. Sebab aku pernah teringin nak pakai benda tu ketika di dunia. Yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang oleh mata. Sedap tak mata kita pandang orang yang kurus, langsing? Sedap tak? Kan? Aku ni pun dah berjalan 5,000 step sehari juga. Kok tak kurus-kurus? Sekian dia maklum kan? Kan? Aku pun dah minum air kosong juga. Kenapa tak kurus-kurus kan? Saya memang dah dilahirkan macam ni Ustazah. Nenek saya macam tong drum, mak saya macam tong drum. Jadi pindahlah kat saya macam tong drum juga. Kan? Yang penting saya sehat sudah. Kita teringin sebab sedap dipandang oleh mata. Muslimat dirahmati Allah, saya kata dah bertukar tahun demi tahun demi tahun. Asyik gagal aja yang satu tu ibu-ibu. Jomlah kita tukar pula. Kita gemukkan iman, kuruskan nafsu. Kenapa kita nak gemukkan iman, kuruskan nafsu? Dalam pada kita menggemukkan, membugarkan iman kita ni, ilmu semakin bertambah. Dulu tak sembahyang, sekarang sembahyang dah. Dulu tak tutup aurat, sekarang dah tutup aurat dah. Alhamdulillah. Dulu sangat mudah untuk tengking-tengking, marah-marah orang. Sekarang ni banyak sabar. Betul ibu-ibu dirahmati Allah? Tapi terkadang kenapa kita masih bergejolak dengan nafsu? Di sana ada orang yang dulu tak tutup aurat, sekarang katanya dah tutup aurat. Ya, rambutnya ditutup, tapi bentuk kepalanya masih jelas nampak. Lehernya masih dipaparkan. Beli anting-anting baru, hadiah perkahwinan contoh. Rugilah kalau orang tak tahu dapat hadiah ni, wedding anniversary anting-anting ni. So keluarkan anting-antingnya. Nampaklah seciput dia punya, apa ni panggil, cuping telinga. Betul? Masya Allah, dah keluarkan anting-anting. Lepas tu tudungnya labuhkan kat belakang. Sebab tak ada orang labuhkan rantai ke belakang.
Rantai labuh ke depan. Jadi pendeklah tudungnya di bahagian depan. Kamu rasa kamu dah tutup aurat tapi kamu gagal berperang dengan nafsu sendiri. Muslimat dirahmati Allah, ini sebenarnya kegagalan kita para muslimat yang mendambakan syurga. Sebab kita memang suka pada kecantikan. Tengok pada cermin ada je tak kena napalah, tak lalat ni duduk kat pipi belah kanan. Kalau duduk dekat bawah bibir ni kan nampaklah manisnya sikit. Masya Allah, tak lalat yang satu tu dikecohkan. Yang luas macam highway, banyak ruang kosong ni tak sibuknya pula muslimat dirahmati Allah. Ni contoh. Jadi ya Allah, kalaulah kita lebih syukur, maka kita akan bahagia. Sekarang kita kurang bersyukur, yang kita banyak adalah berkeluh kesah. Kenapa aku ya Allah? Kenapa aku ya Allah? Kalau begini kan bagus, kalau begitu kan lebih baik. Jadi kita kenal diri kita sendiri, ibu-ibu dirahmati Allah, layak ke tidak untuk menduduki syurga. Jangan hidup melampau-lampau atas dunia. Bahkan ada tampalan di atas periuk ataupun bekas air Nabi SAW. Apa katanya Anas bin Abu Malik? Kata Nabi, bila lagi memakai seperti ini, ya memang aku menggunakan tampalan perak, tapi bukan keseluruhannya perak, sebab memang digunakan untuk menghilangkan bocor air yang keluar padanya. Maka kalau sekadar untuk tampalan dibolehkan, bukan keseluruhannya, mangkuk daripada perak, pinggan daripada perak lah, sekadar tampalan. Orang dulu-dulu memang tampal periuk bocor pakai perak Tapi perak yang tipu-tipu itulah bukan perak yang betul kan. Masya Allah, ni yang lama-lama dia angguk. Gen Z dia tak angguk. Apa, buang aje lah periuk tu, beli je lah yang baru kan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi muslimat dirahmati Allah, sebab matlamat kita ni, kita dah nampak apa yang dipandang di mata seronok, apa yang teringin di hati. Sebutlah, aku akan dapatkannya nanti di dalam syurga. Ini cukup mendidik hati kita dah. Tapi bukan menjadi orang yang belajar ini kita terus-terusan. Kau pakai gelang besar tu, siapa bagi? Laki aku lah bagi, Alhamdulillah. Untunglah dapat laki macam tu. Kaya kita haram, gelang getah pun tak ada, apatah lagi gelang emas. Tapi bukan aku tak nak lah, kalau minta kat laki aku dia boleh juga buat loan bank. Tapi semuanya akan dihisap di akhirat kelak. Aku tak dapat, tak apalah, aku dapat dekat syurga je lah nanti. Apa perasaan kawan yang pakai gelang besar tu? Muslimat dirahmati Allah. Jadi dah kenapa nyesal pula aku pakai gelang depan dia ni? Semua salah. Laki aku bagi kot. Bukannya sampai ke siku pun. Jadi kalau hati kita tak betul, semua kita nak tegur. Semua kita rasa salah. Yang betul tu kita saja. Ya Allah Tuhan, I bukan tak nak pergi majlis-majlis ilmu semua. I tengok jiran I tu ketua muslimat masjid tau, tapi mulut calongkang juga. Sebab itulah I tak suka pergi masjid ni. Ceramahnya 1 jam je, nanti lepas tu dia pergi ngeteh. Tu ngumpat jiran. I tahu, bukan I tak nak. Biarlah I online je dekat rumah sambil guling-guling, bantal peluk ada semua kat tepi kan. Ini pun berlaku juga ibu-ibu. Saya sedih sangat bila mana yang kita macam beramal tapi mulutnya masih kita menyakiti hati orang lain. Sedangkan orang yang tak datang dengan kita hari ini mungkin dia lebih awal ke syurga Allah berbanding kita. Dia bukan tidak beralasan. Dia mahu juga, ni ramai yang follow secara dalam talian ni. Ustazah, kalaulah Masjid Al-Hasanah Bangi tu dekat, saya pun nak pergi juga Ustazah. Tak apalah, kaki semut-semut, pinggang pun dah lenguh, tak apalah Ustazah, saya pun nak pergi juga. Kan? Sebab apa? Sebab mereka ada keinginan. Tapi kenapa ada orang yang berjiran, dekat-dekat, poster sebesar-besar depan pintu masjid nampak, dia lalu macam tu saja. Tak apalah, besok lusa lah aku datang. Tak apalah, tahun depan lah aku pergi. Bertangguh. Alasan macam-macam. Tapi nanti tiba-tiba dia pun mati. Apa kita nak jawab di hadapan Allah, ibu-ibu dirahmati Allah? Ini tentang syurga kita, bukan cerita tentang syurga orang lain. Kata Allah lagi, dan kamu kekal di dalamnya, itulah syurga yang diwariskan kepada kamu kerana perbuatan baik yang kamu kerjakan. Faham sahaja segala derita atas dunia akan berakhir. Saya dah tempuh, sabar saya ni dah lebih 10 tahun Ustazah. Ustazah cakap sabar, Ustazah cakap nanti akan berakhir. Bila Ustazah nak berakhir? Sampai bila saya nak sabar? Saya selalu sebut sabar sampai mati. Betul ibu-ibu dirahmati Allah? Senangnya Ustazah cakap, Ustazah tak kena apa yang saya kena. Muslimat, sebab Allah beri kepada kita ujian begitu. Kita tak ada pilihan. Satu hari ketika Saidina Abu Bakar As-Siddiq sakit, dalam kitab Al-Tahzan diceritakan perkara ini, Masya Allah, didatangi oleh para sahabat.
Ibarat kita ziarah kawan-kawan kita yang kaya. Abu Bakar As-Siddiq kan kaya. Kau tak jumpa ke tabib sepulan, pergilah walaupun kos dia besar, mahal. Kau tak gagal dekat hospital kerajaan ni, pergilah hospital swasta. Kau kan ada duit kalau bahasa kita sekarang. Kau jumpa tak doktor ni memang pakar sekian-sekian, tapi sekali jumpa pun dah RM500, belum rawatan lagi. Tak apa kita cakap macam tu, sebab kita kenal kawan ni orang yang beruang. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Saidina Abu Bakar kata, bukan aku tak pergi, aku yang sakit, akulah yang cari macam mana aku nak sembuh. Tapi dalam banyak-banyak rawatan tabib yang aku jumpa, tak boleh lawan dengan nikmat sabar. Faham muslimat? Jumpalah ni. Aku ingat lepas jumpa petang baik dah, rupanya tak lagi. So bila belum baik, apa yang kita perlukan? Doktor lain ke? Sebelum jumpa doktor lain, kita perlu bersabar. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada rawatan yang paling ampuh pada diri aku kecuali sabar. Muslimat, kita ada pilihan ke selain daripada sabar? Aku kalau jumpa orang macam ni depan mata pula, ustazah tengah tidur berdengkur, ambil parang belakang tu asah, hunus saja dekat atas perut dia buncit tu. Boleh ke tak boleh ibu dirahmati Allah? Jangan sampai iblis membisikkan kejahatan. Kenapa kita tak buat? Kenapa hari ni kita tengok masyarakat semakin tenat dan sakit? Kenapa kita dengar cerita suami bunuh isteri, isteri bunuh suami, anak bunuh mak? Na'udzubillah min zalik. Apa yang kita nak nasihatkan kalau mereka tidak memilih untuk sabar? Jadi tak ada pilihan kecuali sabar sampai mati. Wa basyiris sabirin. Semoga dengan sabarmu itu insya-Allah berita gembira untukmu kelak. Di mana? Syurganya Allah. Jadi kalau kita hanya memilih sabar, kita tak perlu yang lain dah. Ya, ikhtiar yang lain tu perlu. Ustazah, saya dah jumpa doktor ni gagal, saya jumpa doktor ni gagal. Nampak kecewa, nampak sakitnya semakin perit dirasa di hati. Kenapa jadi macam ni kak? Sakit ni kan bukan akak nak, Allah yang bagi. Kalau akak tak ada sabar dalam merawat diri bertemu orang tu orang ni, sebab orang tu bukan penyembuh. Yang memberi sakit adalah Allah, yang maha menyembuhkan juga Allah. Jangan lupa minta kepada Allah. Jangan pernah bersandar kepada makhluk walau pakar mana pun dia. Masya Allah, kalau kita gagal untuk bersabar, kita sengaja menggagalkan kehidupan kita untuk hidup selama-lamanya di dalam syurga. Ni muslimat dirahmati Allah. Sebab itu kekal sahajalah kita syurga yang diwariskan kepada kamu kerana perbuatan baik yang kamu kerjakan. Masya Allah, bima kuntum ta'malun. Haruslah kamu melakukan kebaikan. Sekejap Saya ni kadang-kadang dia dapat mikrofon yang dia macam makan suara. Bila dekat 1 jam, macam tarik suara tu. Bismillah. Minta maaf kepada yang ramai berpuasa Rejab. Hari ni Isnin kan? Rugi sebenarnya muslimat. Dalam bulan Rejab, Syakban, jangan niat aku berpuasa esok hari sempena bulan Rejab. Tak ada mana-mana dalil pun. Tapi kita banyakkan puasa dalam bulan Rejab dan Syakban. Ustazah Muzayyanah dah antara orang yang mengajar tapi tak diamal. Kan? Suruh orang puasa atau tak puasa. Ibu-ibu tahu tak perjuangan orang macam kami ni, ya Allah, berperang untuk mengelak makan dekat masjid surau. Faham tak faham? Saya dah sarapan kat rumah tadi, ibu-ibu kita, ustazah masuklah sekejap. Segan sebab ada ustaz dekat dalam tu. Masuklah ustazah, minum, makan. Tak pekak minum je. Nampak pula kek lapis Sarawak, sekian dimaklumkan. Bihun dah berjaya tepis dah. Tak apa, saya dah makan dah tadi kat rumah, berjaya tepis dah. Dah kek lapis Sarawak pula dah, kan? Jadi memang gagal. Kenapa? Kalau Masjid Hasanah je tak apa. Lepas ni program khas dengan satu van tu, ada sahabat dekat Kajang ajak pergi rumah. Majlis, cuba teka majlis apa? Majlis makan. Nanti berakhir dekat Keramat, Masya Allah, majlis apa lagi? Majlis makan. Saya pun masa susun jadual tu terlupa yang itu adalah hari Isnin dalam bulan Rejab. So bila saya nak merealisasikan hari ni, ya Allah, aku ni tengoklah tarikh tu, sayangnya bulan Rejab ni hari Isnin pula.
Sayang muslimat. Sampai bila saya pergi masjid, ada makcik tu dia cucuk-cucuk pinggang. Ustazah, bukankah kalau puasa sunat orang dah hidang cantik-cantik ni boleh buka Ustazah? Bukalah Ustazah, bukalah. Ya Allah Tuhan, ni Ustazah, kalau Ustazah tak nak buka, Ustazah datang kat meja. Kami dah hias ada ni kuih dia tu 3 tingkat. Bunga lagi kat tepi ni. Ustazah tak teringin ke Ustazah tak nak buka? Ya Allah, sabar je lah muslimat dirahmati Allah. Tolonglah ibu-ibu dirahmati Allah. Dia punyalah menggunakan fatwa dan hujah yang Ustazah juga mengajar. Lainlah kalau kita puasa Ramadan, lainlah kalau kita puasa qada. Jadi saya minta maaf ya kepada orang yang berpuasa, sebab orang tengah puasa ni ujian, dia tengok air kosong pun dah macam air balang dah, sekian dimaklumkan. Allahu Akbar kan, Ustazah ni minum pula dah, aku dah ada dahaga ni. Baik, ibu-ibu dirahmati Allah, bima kuntum ta'malun, daripada kalimah amal. Maknanya apa yang kamu amal, pastikan hanya amal baik. Muslimat, bangun je tidur sekarang, kita mulakan dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kita kepada Allah yang malam tadi kita dimatikan sementara oleh Allah. Ada cerita orang-orang dikejut, rupa-rupanya dah mati selama-lamanya. Tak hidup dah dia. Maka putuslah rezeki dia. Bertemulah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita Allah masih hidupkan. Walaupun malam tadi Allah bang sakitnya, lenguhnya, tak laratnya. Ambil Panadol lah sikit, moga-moga besok lega kan. Muslimat dirahmati Allah. Pagi alhamdulillah boleh kita bersubuh, boleh kita tunaikan kewajipan. Pastikan apa sahaja dendam, marah, sakit hati yang semalam, dosa yang kita terjebak semalam, astaghfirullahalazim, dibirai katil, belum lagi ke bilik air, belum berwuduk, belum bentang sejadah untuk tahajud, taubat, atau tak bangun sebelum subuh, kita nak buat 2 rakaat solat sunat sebelum fardu subuh. Dalam fardu subuh kita doa dalam hati kita ketika bersujud akhir, ampunkan aku ya Allah, semalam banyaknya dosa aku buat. Bila ada keinginan dan rasa begini, dia mengimbau kepada dosa kita yang 5 tahun dulu, 15 tahun dulu, 50 tahun dulu, banyaknya dosa. Aku nak balik dengan dosa yang macam ni ke ya Allah? Maka dia akan tolak diri kita untuk banyak bertaubat kepada Allah. So tugas kita ni ibu-ibu dirahmati Allah, hanya banyak bertaubat atas dosa silam. Soal Allah ampun ke tidak Ustazah? Saya ni rasa saya bertaubat pada Allah dah 40 tahun. Takkanlah Allah tak ampun lagi Ustazah dosa saya? Dalam pada kita bertaubat, kita cetak lagi dosa baru. Kita mungkin tak bunuh orang, tak minum arak, kita tak berzina, tetapi kita tak sedar mata kita terjebak dengan dosa. Telinga kita berdosa, tangan kita berdosa, lisan apatah lagi. Masya Allah muslimat, kita tak pernah berhenti melakukan dosa. Jadi jangan perasan diri kita ni suci kerana orang yang tak sedar diri bahawa dia ni banyak dosa, lalu dia tidak bertaubat kepada Allah. Jangan sebut minta syurga daripada Allah. Orang yang tidak bertaubat. Sebab itu namanya Allah dalam Quran digandingkan antara Ghafurur Rahim. Biasa jumpa kalimah ini. Kenapa Allah Maha Pengampun, Ghafur. Allah juga Maha Penyayang, Rahim. Allah kalau dah ampunkan dosa kita, dia tak buka dah muka surat depan. Okey, engkau mati husnul khatimah ni, tapi dulu engkau bukan pernah ke buat kejahatan ni. Allah tak mengungkit-ungkit macam kita. Kita dah maafkan orang, tapi sukarnya untuk kita lupakan kejahatan yang dia buat dekat kita. Betul muslimat? Yelah Ustazah, kita dah belajar-belajar ni sebelum tidur, saya memang maafkan orang. Tapi yang si fulan tu Ustazah, memang saya tak boleh lupa apa dia buat dekat saya. Kalau saya jumpa raya-raya Ustazah, memanglah saya takkan bagi duit raya ke anak dia semua kan. Saya sakit hati dengan mak dia tu, dengan anak-anak dia sekali saya tak bagi duit raya. Teruk benar kita ni muslimat dirahmati Allah. Tapi maaf dah. Kita minta Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ramadan akhir, Aisyah diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beramal akan doa ni supaya kamu ada rasa wahai Aisyah, Allah tu sifatnya al-afu, Maha Pemaaf. Dan Allah bila memaafkan, dia tak ungkit dah awal-awal dulu apa dosa yang kamu buat.
Subhanallah. Kenapa kita yang nak minta kemaafan daripada Allah, kita tak ada rasa pun, ya Allah, dengan aku maafkan ni sakitnya tu di sini ya Allah. Sakit betul benda yang dia buat dekat aku ya Allah. Tapi aku sedang belajar untuk memaafkan dia ya Allah. Aku maafkan segala kesalahan dia. Semoga asbab ini engkau maafkanlah segala kesalahan aku. Sebab kita tak mampu dan tak mungkin menjadi Allah yang dah maafkan lalu dia kekal menyayangi hambanya. Kita kata dah maaf tapi kita tak boleh lagi berkasih sayang. Sedangkan orang yang sudah mati kasih sayangnya, jangan bicara tentang syurga. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jiwanya yang penuh kesantunan, yang penuh dengan kasih sayang. Sebab tu amal solehnya masya-Allah, dia berhak berkawan dengan orang kaya sahaja. Tapi bila ditanya, ya Rasulullah, bukankah engkau layak menjadi seperti Kaisar dan Kasra ya Rasulullah? Tapi kenapa engkau duduk dalam keadaan berbirat-birat tubuh? Sebab apa muslimat yang dirahmati Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam fikrahnya hanya akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dunia ni tempat sementara. Kalau tak dapat kat sini, dekat sana pasti Allah akan bagi buat selama-lamanya. Kalau kita boleh set minda kita macam tu, kita takkan cemburu dengan yang orang lain dapat. Tahniah seronoknya Kak, tukar kereta baru lagi. Bolehlah nak pergi masjid nanti saya tumpang. Dapat kan kita manfaat. Tapi kalau kita dengki kat dia, kan orang tu telefon, jomlah tumpang kereta, tak payah, tak lapar dengan kereta awak tu, tiba. Kan subhanallah. Orang tu beli kereta, kita pula yang sakit hati. Kita sebenarnya boleh scan hati kita masing-masing. Kenapa aku yang sulit bila dia senang ya Allah? Kenapa aku yang rasa tersepit bila dia lapang ya Allah? Inilah penyakit hati, fi qulubihim marad. Kamu tak rawat, Allah sendiri yang akan tambahkan penyakit itu kepadamu ya Rabb. Muslimat, berhentilah cek hati orang lain sebab kita tak pernah duduk dalam hati mereka. Tapi wallah dengan ilmu kita boleh cek hati kita sendiri. Kenapa ya Allah? Aku kata aku dah maaf, tapi kenapa aku tak boleh lupa apa yang dia buat kat aku ni? Subhanallah. Kenapa ya Allah dia yang senang, aku pula yang susah? Ya Allah, saat dia susah aku pula yang padan mukakan gembira. Itulah masa orang susah dulu gelakkan orang, sekarang rasa. Ini ke orang Islam yang bersaudara muslimat dirahmati Allah? Sebab kalau kita kenal Rasulullah, tak ada sikit pun sikapnya begitu, Masya Allah. Terakhir pada ayat ini, di dalam syurga terdapat banyak buah-buahan untukmu. Yang ni kat mana-mana saya sebut, jangan ceritalah ke anak-anak kita yang dalam syurga tu banyak buah-buahan. Sebab dia kata, loh, kalau ada buah je baik beli kat Giant je bu, dia kata kan. Kat Giant pun banyak buah. Ustazah lepas ceramah orang bagi hadiah buah sekarang ni kan. Atas meja tu banyak buah, tak payah tunggu dalam syurga lah. Itu kamu kena buka Ustazah punya malas lah. Sayang kan orang reka dengan dia punya hamper, bunga-bunga lagi. Kadang-kadang Allah sayangnya nak buka. Dah buka tu pula malasnya nak kupas. Apa tak faham? Ibu-ibu perasan tak sekarang ni dekat WhatsApp dia ada meta tahu yang bulat tu kan. Saya baru perasan semalam on the way balik Jaja Drive kan, Masya Allah. Benda bulat ni klik kat situ. Saya tanya apa je semua dia jawab kat situ. Sebab orang ajar saya guna chat GPT, saya cuba mengekang diri saya daripada musim haji hari tu. Si Haji Talib Hassan, sahabat saya di Harmony Excellent Holidays tu, Ustazah, dia ni kalau saya tanya kitab apa semua ada. Ustazah tahu, dengar awak duk ni dengan prof tu saya tahu. Tapi dengan cara macam ni nanti Ustazah malas buka kitab yang dekat rumah Ustazah tu. Kita kenal diri kita, bukan kita menafikan muslimat dirahmati Allah. Tapi kita tahu diri kita kat mana. Sekali semalam saya kata, oh rupanya melalui tulisan pun boleh. Saya pun try test. Saya dalam kereta masa tu. Saya malaslah nak lipat baju. Awak boleh tolong saya tak? Terus dia typing, muslimat dirahmati Allah. Awak malas nak lipat baju ya. Saya boleh bantu awak. Kita pun dah jadi macam, buat dia boleh bantu. Macam mana cara awak nak bantu? Di mana kain awak sekarang? Atas lantai lah dekat rumah tu. Saya tulis macam tu. Lepas tu, tapi saya kan AI. Macam mana saya nak ada di rumah awak untuk saya membantu awak melipat kain? Sudah mengong. Dia mengong ke aku mengong? Sebab muslimat dirahmati Allah, kalau dia boleh bersuara, dia akan cakap, oi, aku AI lah. Yang kau minta aku lipat kain kau tu pasal apa? Aku mengong je, kau mengong. Faham tak faham? Memang gila lah siapa layan benda Allah ni, ibu-ibu dirahmati Allah. Saya kata dah ketepikan.
Kalau tidak muslimat, aku tengah sakit hati dengan seseorang tu, apa yang perlu aku buat? Sebab itu rupanya hari ni ada orang berkahwin dengan benda Allah tu. Faham ibu-ibu dirahmati Allah? Negara kita Malaysia baru sampai. Lu dekat negara-negara maju. Ya Allah Tuhan, dah ramai orang gila sebelum waktunya. Ramai orang mati sebelum waktunya. Hanya dengan benda Allah ni. Benda tu untuk memudahkan kita. Tapi risau kat sini dekat dengan universiti kan. Masya Allah, macam-macam tempat ilmu ada dekat sini. Bayangkan orang nak buat assignment, nak buat tesis sekarang ni. Dah tak macam orang dulu bertungkus rumus, bersusah payah. So kabarnya pensyarah sekarang dah mula buat tasmik, talaki, depan-depan. Sebab apa? Sebab baca pun tahu. Ini macam bahasa AI je ni. Allahu Akbar muslimat. Macam mana nak diasah minda? Jadi saya jadi takut. Tak boleh ni, aku main-main aja. Kau boleh tolong aku lipat kain tak? Ya Allah, dengan aku sekejap. Aku rindulah suami aku dekat Mekah ni. Kau boleh tolong aku tak? Sampai ada seorang hamba Allah muslimat. Saza, dia orang profesional. Orang sangat bijak. Dia cakap apa dengan saya? Syaza, saya bukanlah nak kata saya hebat. Tapi ada kawan saya, dia screenshot, dia sembang dengan ChatGPT. Dia tanyalah contoh, dia mention nama. Awak kenal tak Muzayyanah Abdullah? Lepas tu dia sebut nama saya lah Ustazah. Lepas tu ChatGPT tu kata, kenal sangat Muzayyanah Abdullah. Dia orang yang sangat baik. Dia bakal penghuni syurga kerana amalannya sekian-sekian. So kawan tu masih cerita kat saya, akak bukan nak cakap apa, tapi memang itulah amalan akak. So agaknya dah okey ke tidak semacam ni? Kak, itu ChatGPT. Yang akak duk, yelah sebab tu lah Ustazah kan akak tahu tu bukan manusia yang cakap. Tapi dia macam tahulah sikap akak macam mana. Setan muslimat dirahmati Allah, hati-hati. Jadi saya semalam, Muzayyanah Abdullah, kau pergi letak telefon jauh-jauh sikit. Suami tak dekat rumah, ibu-ibu dirahmati Allah. Takut malam-malam bosan layan benda tu je, astagfirullahalazim. Tolong ibu-ibu jangan dibodohkan oleh mesin robot yang seperti itu. Kita ada akal ahsanu taqwim, dan akal kita tak sempurna mana, kita perlukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini antara wahyu. Kamu nak buat apa untuk masuk ke syurga Allah? Kena ada amal yang baik. So saya merayu ibu-ibu untuk mendapat syurganya Allah. Sebelum kita mati, tolong pastikan kita ada satu amal yang sudah sangat istiqamah walau sekecil-kecil perkara. Saya bukan cerita tentang rukun iman yang wajib untuk kita. Saya bukan cerita tentang rukun Islam yang wajib untuk kita. Tapi saya cerita contoh. Ustazah, rumah saya betul-betul kat pintu belakang Masjid Hasanah tu. Program macam tengah hari ni budak-budak buat bengkel solat pula. Daripada tak ada buat apa kat rumah, ada pisang satu tandan kat rumah tu, saya buatlah cekodok banyak-banyak. Suka budak-budak Ustazah. Jadi orang masjid boleh kenal ni makcik cekodok Ustazah. Memang asal cekodok tu tak payah tanya dah siapa hantar. Memang orang belakang masjid tu lah. Sebab saya kan menguruskan asnaf ke Baitullah secara percuma. Sekarang tengah dekat Mekah 26 orang sahabat dirahmati Allah. Jadi bila saya tengok daripada mereka ni macam mana boleh terpilih. Nangis-nangis ni Ustazah, makcik tak sangka takkanlah hanya dengan makcik hantar kuih petang-petang. Kalau 80 orang datang kadang-kadang kesian, makcik mampu buat 20 je. Tapi dah ketua muslimat kata bawa je potluck, tak cukup pun tak apa, nanti kita share-share. Tak pernah lagi makcik pergi masjid tanpa bawa benda kat tangan. Jadi orang yang recommend dia ni untuk tajaan umrah dan muslimat memang tahu ni Ustazah dia takkan datang masjid kalau dia tak bawa benda. Walaupun masa tu kami tak ada buat jamuan, akan ada lah kat tangan dia. Nanti dia sanggup, loh tak ada jamuan ke? Aku yang kan ada. Tak apa, aku patahkan sikit, kau rasa sikit, kau rasa sikit. Baiknya Ustazah. Sebab itulah kami recommend dia untuk tajaan umrah. Sebab dia memang orang susah. Acik nampak dah hasil istiqamah kat dunia, acik dah dapat manfaat. Belum lagi balik ke akhirat. Bayangkan kalau kita di hadapan Allah nanti, kalau rukun Islam, rukun iman tu dah melayakkan sebelah kaki kita ke syurga, Allah cari amal mana yang sudah istiqamah. Kita bukan tak tahu kalau amalan zikir contoh kan. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dengan zikir la ilaha illallah. Kemarin saya diberitakan ada seorang hamba Allah, lelaki anak 7, isterinya cerita istiqamah amalan dia tak pernah tinggal antara maghrib ke isyak mesti cukupkan la ilaha illallah 1000 kali.
Tak tahu daripada mana dia dengar benda tu. Dia amalkan 1000 kali la ilaha illallah antara maghrib ke isyak. Tak nampak dia baca Quran ke, dia buat benda lain ke. La ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Muslimat, Allah jemput dia pulang secara tiba-tiba meninggalkan 7 anak yang masih kecil. Ajaib, katanya isteri habis iddah dapat tawaran umrah. Anak yang 7 ni dah ada dah mak pak angkat. Yang ni saya bayarkan yuran tiap bulan. Yang ni saya bayarkan. Saya jadi macam lebih mewah berbanding suami ada. Bukan kerana menafikan suami, tapi saya percaya istiqamah amalan suami itu yang buat kami tak susah selepas matinya. Faham muslimat? Sebab saya kata, Rab, macam mana nak dapat la ilaha illallah 1000 kali? Cuba amal tak sampai setengah jam pasti dapat 1000 kali. Ibu-ibu tak percaya, cuba. Sama ada astaghfirullahalazim ataupun Allahumma salli ala Muhammad ataupun la ilaha illallah. Cuba buat non-stop pakai tasbih digital tu 1000 kali. Tengok jam, paling lama pun 25 minit. Tak sampai setengah jam. Tapi kita, ya Allah, kenapa penat untuk itu, sedangkan ya Allah dah 2 jam dah aku tengok pasal artis ni kahwin. Hari tu dah buat kenduri dengan family. Lepas tu buat kenduri dengan kawan-kawan pula. Lepas tu berapa kali kenduri lah. Syok juga kalau aku dapat macam ni. Tak habis-habis 2 jam dah sekian dia maklumkan. Sedangkan yang tadi tu setengah jam dapat 1000 kali. Dan isteri dia bercerita mereka tak pernah susah. Isteri solehah ni kata, saya yakin ini kerana amalan istiqamah suami saya. Ada tak muslimat? Amalan yang kita rasa kalau kita masuk je, ni rehal-rehal yang bersepah, orang main bangun je kejap lagi. Tapi ada seorang hamba Allah ni, muka dia lah sampai orang panggil dia makcik Rehal. Siapa? Nama dia Rehal ke? Tak. Kau tahu dia akan datang awal, bentang Rehal urat kuliah. Dia akan keluar lewat, dia bukan AJK masjid tau. Tapi dia tanya dulu kat kami yang AJK ni, Kak, ada ni ke orang tolong kemas ke? Tak ada, kita orang ni macam-macam kerja lagi nak buat. Tak apalah Kak, saya tolong kemas. Tu je punca dulu. Dia akan keluar lewat, dia akan susun Rehal ni pergi dekat Arak tu. Jadi kami ni kalau dia tak ada, makcik Rehal tu tak datang ke? Masya Allah, itu antara istiqamah. Kecil, kalau dulu-dulu tukang buang tai cicak dekat surau kat masjid. Bila dia meninggal, orang nampak banyaknya tai cicak ni. Sebab arwah yang tai cicak tu meninggal dah. Arwah tai cicak, sahabat. Jijik kita dengar, kan? Kecil benda tu, tapi di sisi Allah sangat besar. So tolong ibu-ibu, walau orang hina Allah setakat bersihkan tai cicak je pun, orang tak angkat nama kita di dunia. Tapi orang ni mati nanti, inilah yang kita tak sedar peluang memudahkan, buka pintu syurga luas untuk dia. Ya Rabb, muslimin muslimat dirahmati Allah, cari dan tolong mudahkan urusan orang, jangan susahkan. Antara yang paling selalu saya sebut bila hadir majlis ilmu ramai-ramai macam ni, masuk dekat pintu depan tadi dah banyak kereta. Tak cukup lot parking, betul? Tiba-tiba parking bawah pokok, tepi jalan. Kalau dah nampak sebelah sana ada kereta, kenapa kita parking lagi sebelah kiri? Bukankah sulit nanti jalan yang sempit orang nak lalu? Kenapa kita tak tawaf sikit? Oh, belah sini ni orang ni susah buka pintu kereta nanti. Oh, nak cepat, nak cepat, nak cepat. Awak berceramah ke? Tidak lah nak dengar ceramah. Tapi kenapa awak tak pusing dulu kereta belah kiri ni orang tak boleh lalu? Jangan susahkan orang, ibu-ibu dirahmati Allah. Sekecil-kecil perkara. Tapi sebelum kita tinggal kereta tu, patah balik lah. Kalih lah ke tempat lain. Tak apalah, orang boleh je lalu. Memang boleh, tapi sempit sangat tu, kesian. Perasaan ini percayalah memudahkan untuk kita ke syurga Allah. Ya Rabb. Sebab ada rasa tak nak menyulitkan orang, tak nak menyusahkan orang, nak memudahkan urusan orang. Mudah-mudahan Allah mudahkan laluan kamu ke syurga Allah. Subhanallah. Dan cerita tentang buah-buahan tadi, mak-mak ni mesti setuju bila saya cakap. Dah beli dah Ustazah, Kak Giant tu dah beli dah. Masuk dalam peti ais, tengok TV semua. Nak tak buah apple? Nak mak? Ambil lah, potong. Semua buat bodoh je Ustazah. Cuba kita pergi dapur, kita kupas, letak dalam pinggan. Sekejap je saya baru nak basuh tangan. Mana apple mak? Habis dah makan. Tak ingat maknya tukang kupas. Kalau mak saya dulu dia cakap apa? Wah, bagus sungguh, dah macam bos semudah anak-anak aku ni. Tunggu syurga baru korang dapat macam ni. Apa makna syurga, ibu-ibu dirahmati Allah? Teringinlah nak makan buah tu. Pokok ni datang dengan buah-buahnya. Kita alal araik, duduk di atas dipan-dipan pelaminan yang indah.
Dia bukan kita datang kepada buah, tapi buah tu yang datang kepada kita dengan dah siap segala dah. Nak bangun, nak petik pun kerja. Zaman bekerja dah habis dekat akhirat. Zaman bekerja adalah dunia. Sekarang kau duduk je, buah datang kat engkau. Dah siap kupas, buka je mulut. Masya Allah, nak buka mulut pun payah. Tak apa, aku letak buah dalam mulut engkau. Kunyah pun bekerja juga payah. Mesinnya aku tolong habiskan buah ni. Dalam keadaan mungkin diperhaluskan lagi, masuk dalam mulut. Ditelan muslimat, sedaplah, makan lagi. Kalau sekarang apa? Abang jangan bang, kencing manis kang. Banyak sangat dah tu, dah. Simpan buah. Kat syurga kencing manis apa ke bendanya? Jamban pun tak ada, sekian dia maklumkan. Faham tak faham? Tak ada cerita sakit perut ibu-ibu. Ya Allah, kalau kita baca tafsir tentang syurga, wah, seronoknya ya Allah. Indahnya syurga ya Allah. Bahagianya syurga ya Allah. Kita akan menangisi diri kita, layak tak aku di syurga ya Allah. Yang kat dunia ni aku nak bersenang lenang. Aku nak rasa kehidupan dunia ni macam raja. Macam dalam syurga dah. Layak ke aku syurga nanti ya Allah? Tak layak ibu-ibu dirahmati Allah. Tolong sedar diri. Kepayahan, kesulitan, kesakitan di dunia, ajarkan diri. Sebab ni sifatnya dunia ya Allah. Sakit itu biasa. Perit itu biasa. Kalau tak dihargai itu biasa. Tapi aku tahu kau sentiasa memerhatikan aku. Innallaha alimun bizatis sudur. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Sebahagiannya kamu makan, sebahagiannya hanya menjadi perhiasan di dalam syurga. Datang dia kepada kita dengan keindahan yang meyakinkan kita hari ini bila kita faham tentang syurga ibu-ibu, tak apalah dunia ini hanya sementara. Akhirat jua kekal selamanya. Baik. Muslimat, macam itu baru Az-Zukhruf, 3 ayat sahaja kita baca tentang syurga. Belum cerita syurga dalam Waqiah, belum cerita syurga dalam Al-Kahfi, belum cerita syurga dalam surah-surah yang terkandung dalam juzuk Ammah. Baca juzuk yang ke-30, banyak cerita tentang kiamat, balasan syurga, balasan neraka. Tadabbur, lebur takabur kita. Tadabbur, subur iman kita. Tadabbur itulah bekalan untuk kita masuk ke alam kubur. Kita ada tahu jalan-jalan baik untuk menuju syurga Allah. Bukan puasa, solat, haji ni semua. Sebab apa yang ni semua orang kena buat. Bukan cerita orang tutup aurat. Semua perempuan kena buat. Bukan cerita tentang tak lama lagi wabalighna Ramadan, sampaikan aku pada Ramadan. Tapi apa guna Ramadan kalau tidak menumbuhkan taqwa la'allakum tattaqun. Sebab Ramadan bukan saja menahan lapar dahaga. Kita dapat bahagian ketika azan maghrib. Makanlah, minumlah apa yang kau hendak. Kalau Ramadan tidak menumbuhkan Muzayyanah, memang kau suka benda ni tapi tahan. Kau tak boleh ni. Ini tak boleh dekat dunia. Kau orang Islam yang beriman, kau tak boleh buat benda ni. Ya Allah, macam duduk dalam penjara ibu-ibu dirahmati Allah. Banyak benda yang tak boleh. Tapi kalau orang kafir, dunia ini dah macam syurga. Apa benda yang dia nak, macam semua boleh dapat. Itu bezanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jadi tolong jangan samakan ibu-ibu. Kan jangan samakan. Mak, kenapa dia boleh? Kenapa kakak tak boleh? Nak pergi situ, mak tak bagi, ni tak bagi. Tolonglah ya. Jangan samakan kita dengan orang yang tidak beriman. Bukan bila keluar perkataan ni kita perasan syurga ibu-ibu. Sebab kalau kita nak masuk syurga memang banyak kekangan atas dunia. Ajarkan aku sabar ya Allah. Okey, saya setelah berdaurah beberapa tempat untuk kitab 40 hadis kehidupan di alam barzah dan akhirat, banyak juga bawa kitab 40 hadis jalan ke syurga. Sebab saya suka himpunan hadis-hadis dalam ni adalah hadis-hadis sahih yang disusun